Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pernahkah anda mengalami situasi di mana anda perlu meminta orang lain untuk mengulangi percakapan mereka berulang kali? Atau mungkin anda sering mendengar bunyi berdengung di telinga dan berasa tidak seimbang ketika berjalan? Jika ya, jangan abaikan tanda-tanda ini kerana ia mungkin bertunjuk kepada masalah pendengaran atau keseimbangan yang memerlukan perhatian profesional. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada anda Klinik Audiologi Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Klinik Audiologi UKM telah beroperasi sejak tahun 1997 dan merupakan salah satu pusat rujukan utama bagi masalah pendengaran di Malaysia. Klinik ini bukan sahaja menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat, malah turut menjadi pusat latihan klinikal bagi pelajar program audiologi UKM. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuklah ujian diagnostik pendengaran. Ujian ini bantu untuk mengenal pasti tahap dan jenis masalah pendengaran. Seterusnya ialah saringan pendengaran untuk bayi, kanak-kanak, remaja dan orang dewasa.